Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurjana binti Rosli dan nombor ID saya AM241201779. Hari ini saya akan membicarakan tentang pelanggaran kesantunan bahasa. Okey, ini ada satu video dan klip video yang saya telah rekod di laman media sosial Facebook. Kenapa tu? Aku tak tahan. Aku ada CCTV lah, aku tak elok. Aku dah ada dengan aku. Kau jangan langsing dengan aku. Kau jangan ada datang sini dia elok. Cak lah, datang dengan si. Takkan dia, kita ada bukti dah dah. So dia buat kata lagi abang. Tak ajak orang hidup ni. Kita kena senang dulu. Senang dulu. Kita kena salah. Apa yang kita kena tadi bang? Ini yang orang sedang orang. Aku tak elok lagi. Tak elok lagi elok. Apa lagi bang? Joy, mak nama lagi. Video yang saya pilih untuk dianalisis memaparkan satu insiden yang melibatkan seorang penghantar makanan iaitu rider Grab dan juga pekerja kedai makan. Situasi ini berlaku ketika rider tersebut sedang menunggu pesanan pelanggannya di dalam permis berkenaan. Contoh pelanggaran kesantunan dalam video tersebut adalah pekerja makan telah meminta dengan cara yang sopan agar rider berkenaan memberi ruang kepada pelanggan yang ingin menjamu selera di dalam permis berkenaan. Namun begitu, rider tersebut telah memberi respon yang sangat kasar dan dia berkata, "Kau halau aku? Kurang ajar." Lalu rider tersebut pergi meninggalkan tempatnya dan menunggu di luar. Situasi ini jelas menunjukkan berlakunya pelanggaran kesantunan bahasa, terutamanya dari segi penggunaan kata-kata yang tidak sopan dan serta nada percakapan yang tinggi dan tidak terkawal. Oleh itu, ulasan yang saya dapat beri berdasarkan teori prinsip kesopanan Leach 1983. Berdasarkan prinsip kesopanan yang diperkenalkan oleh Leach adalah mempunyai beberapa prinsip lah. Prinsip yang pertama adalah prinsip kebijaksanaan dan prinsip kedua prinsip kesantunan. Prinsip-prinsip ini menekankan bahawa seorang individu seharusnya berkomunikasi cara yang sopan, berhemah dan tidak menyinggungkan perasaan orang lain. Namun dalam kes ini, rider tersebut gagal mengawal emosinya dan bahasanya sekaligus menyebabkan komunikasi menjadi tegang dan tidak harmoni. Bagi kesan pelanggaran pula, pelanggaran kesantunan ini telah menyebabkan berlakunya konflik antara rider dan pekerja makan. Selain itu, insiden tersebut dapat menjejaskan imej seorang rider dari segi profesional perkhidmatan penghantaran makanan. Tambahan pula, situasi ini berpotensi menimbulkan rasa tidak selesa kepada pelanggan yang lain yang berada di kedai makan tersebut, di luar maupun di dalam. Bagi refleksi pribadi saya pula, bagi pandangan saya lah, orang kata kesantunan bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi harian, terutamanya dalam konteks pekerjaan. Setiap individu perlu sentiasa menggunakan bahasa yang sopan serta mengawalkan emosi walaupun berada dalam situasi yang mencabar ataupun menimbulkan ketidakpuasan hati. Dengan mengamalkan komunikasi yang berhemah, hubungan
hubungan antara individu dapat dipelihara dan suasana di situ akan menjadi lebih harmoni dan lebih tenang lah bagi maupun pengaruh oleh pelanggan ataupun kerja dia sendiri. Okay,